Jadi Abu Zazul salah seorang klien saya yang telah bebas. Banyak halangan pancaroba pada awalnya, dan Alhamdulillah, dan dia paling banyak share konten video, dan saya terpanggil untuk sharekan ilmu ni pasal ramai orang tak tahu. So kita balik kepada tajuk malam ni. Kita nak cerita siapa yang layak bebas. Tadi dah masuk yang keempat. Kelima, mereka yang berumur bawah 40 tahun dan hutangnya bawah 200,000. Itu golongan kelima yang layak bebas. Yang keenam, bankrupt apa ni? Okey, bankrupt yang ada sakit kronik. Itu yang keenam. Sakit kronik ni tak semestinya sakit jantung, tak semestinya diabetes. Sebab yang menentukan sakit kronik tu adalah pakar perubatan, yang doktor kerajaan lah, ataupun doktor private hospital pun boleh janji dia doktor. Dia akan buat report, tulis dan sebagainya. Dia nak tentukan sakit itu adalah kronik, dia lah akan buat dalam report. Jadi bila orang tanya saya apa sakit kronik itu, saya pun tak tahu, sebab dalam senarai akta insolvensi pun tak ada mention. Hanya yang akan tulis sakit itu adalah doktor. So dalam medical report dia akan tulis sakit orang ni berat ke apa, itu tak kisahlah apa benda pun, janji mereka dapat buktikan melalui medical report. Jadi itu golongan yang ke-6. Yang ke-7, mereka yang sakit bankrupt, yang ada masalah psikiatri atau sakit mental. Maknanya golongan ini yang ada masalah mental, tekanan jiwa dan ada rekod hospital lah, disahkan oleh pakar perubatan kerajaan dalam pindaan akta insolvensi 2023 jugalah. Dia termasuk golongan baru yang dibebaskan. Disahkan bahawa dia ada sakit mental, sejarah tu ada apa semua rekod, di report tu dah tulis semua. So dia layak mohon bebas. Dia layak mohon bebasnya bukannya terus isi borang sekeping, tak. Banyak dokumen kita kena isi. Yang ke-8, bankrupt yang telah meninggal dunia, jadi warisnya kena mohon bebas. Tadi saya dapat satu soalan dari audien WhatsApp kat saya. Dia bagi tanya, ayah dia dah meninggal, so ayahnya ada harta, dan ayah dia meninggal masih lagi dalam status bankrupt. So saya kata kena mohon, waris kena uruskan permohonan bebas, lampikan sijil kematian semua, isi borang dan sebagainya, submit ke insolvensi. Selepas dia disahkan bebas bankrupt, dan barulah hartanya nak diuruskan dengan faraid ke dengan apa, baru selepas itu, Jadi kena, waris tu kena mohon. Tu golongan yang ke-8. Lagi okey, yang ke-9, golongan yang sepatut mohon bebas adalah bankrupt yang menjadi penjamin sosial. Saya nak jelaskan, penjamin sosial ni, selamat datang semua siapa yang baru datang, kita cerita pasal bankrupt. Penjamin sosial ni orang yang menjamin satu pinjaman atau apa. Contoh, A menjamin B. B tu principal, dia beli kereta. A dengan B ni adalah rakan.